Assalamualaikum, bertemu kita kembali. Kali ini kita menjurus kepada perkembangan yang berlaku di Luak Rembau, yakni daerah adat yang ada di Negeri Sembilan, selain daripada Sungai Ujong, Jelebu dan Johor. Perkembangan yang berlaku pada hari ini tampak oleh masyarakat ialah bahawa rebutan sedang berlaku untuk mendapatkan Jawatan Undang Luak Rembau. Jawatan Undang Luak Rembau merupakan satu jawatan tradisional adat perpatih di Negeri Sembilan. Semenjak abad ke-15 lagi, ia telah wujud dan telah menjadi pasak kepada sistem masyarakat di Rembau dan di luak-luak yang berkaitan yang lain. Yang memberi kita perasaan negatif ialah setiap kali undang mangkat, setiap kali rebutan kuasa berlaku, setiap kali rebutan berlaku, setiap kali pula konflik dan pertembungan berlaku. Tidak lagi dapat dikatakan budi kedapatan dan muka berpandangan. Jika ini dipakai, seharusnya kekosongan yang ada itu diisi dengan penuh hormat, dengan penuh rasa tanggungjawab dan dengan penuh susunan adab atau budi adat itu sendiri. Cadangan supaya diwujudkan satu gubahan undang-undang luak masing-masing dalam bentuk perlembagaan bertulis, supaya kekosongan dapat diisi dengan penuh sistem, dengan penuh nilai, hormat, adab, budi dan susunan salur-galur adat itu sendiri. Dan dalam keadaan yang sedemikian, kita mesti bersama balik dengan kekuatan lembaga delapan, dengan kekuatan bapaknya, dengan kekuatan anak buahnya. Mari kita samakan pendapat dan tentukan sistem ini dalam bentuk bertulis. Pihak perut di air dan pihak perut di darat muafakatkan menerusi jawatan kuasa dalam lembaga delapan atau cerdik pandai yang dipilih khusus, kita hormati mereka. Selepas itu baru dibawa kepada Dewan Keadilan dan undang di bawah perkara 16 Perlembagaan Negeri Sembilan. Masyarakat tidak akan hormat kepada kita oleh kerana kita tidak asing lagi kepada pergolakan. Kedudukan adat itu tinggi dan dihormati, kita wajar mengambil langkah yang selangkah ini.